Assalamualaikum, saya Aisyah Hasna dan saya memainkan watak sebagai Wati dalam telemovie Ayah. Sangat khas kemudahan tu Ayah. Anam tak ada duit. Anam tak mampu ya, mana nak cakap duit banyak tu. Ayah faham. Ayah cuma tengok je siapa semua. Dalam telemovie Ayah ni, watak saya, Wati, dia seorang yang macam tamak sikit. Jadi dia ada konflik-konflik dia antara dia dan adik-beradik dia. Adik rasa kita dah boleh buat giliran kot jaga ayah. Yalah, lagipun rumah kita bertiga tak ada mana tak. Kan bolehlah kalau 2 minggu sekali tengah jaga ayah. Ayah tu memang nak duduk sini ke? Bukan dia nak duduk dekat kampung ke? Tiba-tiba tu Ayah nak duduk KL kenapa? Ke kau yang tak pandai dia ajak Ayah datang duduk sini? Akak ayah masuk wad hari tu kan? Akak tak rasa ke kalau bahaya duduk seorang-seorang? Aduh, rumah aku tak boleh lah. Aku pagi keluar niaga, malam niaga. Nanti tak ada siapa nak tengok kat Ayah. Kesian dia. Anak-anak kau kan ada dalam. Diorang tu berkurung dalam bilik je. Orang baru sini ya? Ya. Ini mesti anak sibuk kerja hantar ayah kat sini ni. Yalah tu. Cik Dafar. Ya. Cik nanti tengok-tengokkanlah ayah saya. Nama ayah saya Nordin. Awak ni mesti kerja bagus kan? Gaji besar. Itu yang sebab hantar ayah kat sini. Saya sibuk kerja, Cik. Tak ada orang tengokkan ayah saya. Eloklah kalau duduk kat sini. Ada kawan-kawan. Dia tak sunyi kan? Betul juga ya. Tapi tak sama kalau ayah tinggal dengan anak sendiri. Kalau ada apa-apa nanti, ayah telefon je, adik. Kak Ngah ada, Kak Long ada. Ayah telefon je ya. Adik kena jaga makan. Adik kena jaga kesihatan. Ayah kat sini okey. Ya? Ayah okey kat sini, tak ada apa-apa. Ayah. Adik minta maaf, ayah. Adik terpaksa. Adik tak ada pilihan. Tak apalah, Dik. Ayah faham. Tapi kamu tu kena jaga kesihatan. Dan kamu jaga Maya baik-baik, ya? Ayah dah halalkan semuanya. Jom, adik pergi dulu. Tuhanku, maafkanlah saat aku tak berdaya. Berikanlah
Sikit sangat pakcik makan tadi ya. Lauk sedap tu. Ikan tenggiri masak lemak. Oh. Ada sambal belacan. Kalau selalu kena Penghuni yang lain dulu bila mula-mula masuk tempat ini. Watak Irfan ni agak heavy. Watak yang saya bawa ni agak heavy dan banyak main emosi lah. Jadi berbeza dengan Telly saya sebelum ni saya buat dengan Telly Aida, ini adalah satu watak yang betul-betul mencabar dan juga menggali akting saya. Ialah pembawakan saya dalam cerita ni sangat-sangat lain. So dibantu oleh abang director. Saya hope the best lah untuk telemovie. Diorang bukanlah jahat, tapi diorang tak nampak benda-benda yang sensitif. Diorang tak sensitif terhadap bapa dia, terhadap adik dia, terhadap keadaan sekeliling. Jadi diorang, yelah, ada certain part tu diorang sedikit mementingkan diri diorang. Ya. Kau dah gila ke, Dek? Ha? Sampai hati kau hantar ayah kat rumah orang tua? Dah lah kau hantar besar. Dia tak ada bincang dengan kita orang pula tu. Dek, kita orang ni pun anak ayah juga tau. Apa benda lah orang akan fikir ya? Walaupun tempat tu tempat berbayar, tapi kak malulah, Dek. Ha? Nampak sangat kita ni tak kisah pasal ayah. Ayah tu seorang je, Dek. Bukan dia sakit terlantar pun. Apa benda kau rasa beban sangat ke nak jaga ayah, Dek? Ha? Beban? Kau nak tahu kenapa adik tak bincang dengan kau? Tak tahu? Pasal korang berdua ni tak ada langsung ciri-ciri nak jaga ayah. Selama ayah kat sini, ada korang datang? Ada korang jaga ayah? Ada? Sibuk dah. Sekali-sekali ada jugalah aku telefon ayah tanya khabar dia. Aku bersama lah. Lakonan Tasha, Ani Zulkai, dan pelakon-pelakon yang lainnya kan, saya memang tak dapat nasikan lah. Mereka ni ada perkembangan yang baik. Bila mana dari satu dulu, 2 bulan lepas saya pernah dengan mereka, saya nampak masih lagi mencari-cari ketepatan lakonan tu. Kali ini saya rasa bangga sudah masuk beberapa peratus tentang arti lakon kan. Lakon tu dah ada dalam diri, dah nampak dah kesensitifan mereka dalam menunggang watak tu pada babak tertentu gini, babak ini nampak ada. Tinggal lagi kalau digilap lagi saya yakin mereka pasti akan duduk di barisan-barisan yang setanding bersama beberapa tempat ini dari orang. Itu yang saya nampak sebenarnya. Ni scene awal tu terus menangis sedih. So, memang kita dapat feel kan sebab kita dua-dua ada parents. Untuk Irfan punya scene hari ni adalah scene di mana dia hantar ayah dia ke rumah orang tua. Walaupun dengan berat hati tapi dia terpaksa atas sebab dia pun ada kanser kan. So dia pun ada tanggungan yang agak berat untuk diri dia sendiri. Tapi itulah, ini adalah satu, hari ni ada scene yang best-best sebenarnya kan. Main dengan emosi. Betul. Dan jiwa. So yeah, so far so good. Day 4, it's a wrap for day 4 insyaAllah. Sure. Jumpa esok semua. Itulah, nampak macam first Telly dia orang nampak macam ada chemistry. Jadi Aziwa pun dia macam berminat kan. So bila orang berminat ni kita bagi peluang, sebab untuk menjadi seorang pelakon yang bagus dia kena banyak peluang harus diberikan untuk beraksi depan kamera. Jadi yang ni kita gandingkan lagi dia orang berdua, nak tengok chemistry dia orang, sebab insyaAllah bulan sebelah nanti kita akan buat filem. So filem ni pun kita gandingkan dia orang berdua. Birthday saya masuk, tak dapat skrip lah, dapat skrip saya dapat tahu yang saya akan bekerja dengan abang, bukan abang, ayah
Dharma Harun, which is kita punya tahun 80-an legenda. Saya memang nervous lah, tapi daripada sokongan producer, orang-orang apa semua kata you can do it apa semua, dan bila jumpa Abang Dharma, abang sangat-sangat cool lah. Saya sangat cool dan banyak sangat saya untuk berbeza lah, dia banyak tipu apa semua. Jadi alhamdulillah so far semua berjalan dengan lancar lah. Okey lah, ada masalah. Dan Nara pun macam dia tak apa, dia tu mungkin tak saya. Kalau kita tak boleh, dia dah. Dia suruh dialog tu macam Ya betul. Dan itu banyak membantu. Alhamdulillah saya senang sangat. Tak sabar tengok hasil cerita ni nanti. Betul. So lama-lama alhamdulillah sebab Abang Dharma tu memang betul-betul bagi feel tu dekat Tasha. So kita pun tak perlu nak nak fake ke time belakang ke, sebab dalam movie ni Tasha boleh rasa Tasha betul-betul boleh merasa menjiwai watak Maya ni. So alhamdulillah Abang Dharma pun banyak membantu Tasha juga. Sayang, bila nak mandi sayang? Sayang dulu, sayang sayang. Tapi sayang kena kuat tau. Saya yakin sayang akan sembuh. Saya kuat tau. Duit tu nanti ya gunalah semua. Banyak duit juga kita jual. Aku dah tua dia. Nak buat apa aku duit banyak? Tak apalah, duit ayah. Kami tak usik tu. Yalah, kakak-kakak kamu tu nak gunakan duit tu untuk perniagaan. Oh. Itu yang nak sangat ayah jual tanah tu Kalau kita jual tanah tu, dapat juga aku bantu anak-anak aku. Dan saya galakkanlah kalau boleh tonton sama keluarga. Kalau ada ayah, tonton sama ayah. Kalau yang ayah tu tonton sama anak. Supaya anak dapat belajar benda ni kan. Jadi antara ayah dan anak tu ada hubungan yang sangat ditekankan lah. Yang saya nak tonjolkan supaya mereka tidak alpa. Maklumlah zaman sekarang ni kan, family pun ada yang tak seteru kan. Saya harapnya dengan ada cerita begini, membanyakkan cerita tentang kekeluargaan begini akan memurnikan dan mendamaikan serta menceriakan keluarga kita kan, macam itulah. Apapun saya harap kepada semua penonton jangan lupa saksikan Ayah di Salam HD hanya di Umi 5. Bekerja di bawah arahan Abang Zul Huzaini sangatlah senang. Ini bukan kali pertama saya bekerja dengan Abang Zul. Jadi alhamdulillah setelah berapa tahun, sangat lama saya tak bekerja dengan dia, saya dapat bekerja dengan dia semula dan macam biasalah memang sangat senang. Abang Zul pun seorang yang tenang, director yang selalu bagi banyak input, selalu membantu pelakon-pelakon. Jadi benda tu sangat senang untuk kami sebagai pelakon. Okay, scene 21 and action. Ni jaga tak apa. Terima kasih. Nah, kau ada call ayah tak? Tanya pasal jualan tanah tu. Asal aku tak call? Kau lah dong.
tak nak lah. Nanti nampak macam aku tu hege-hege pula. Nanti ayah cakap apa pula. Habis tu kalau aku yang call tak nampak macam aku pula hege-hege tu. Dia pun kau yang tak sabar kan? Kau lah. Nah, kita dua kedudukan itu. Dua itu kan dua orang lain, dua ayah kita juga. Nah, kau lah call. Kau aku harap. Dan sekarang ni, adik tu, tak ada nak bagi tahu kita apa-apa kan? Ayah dia bagi tahu apa-apa tak dekat dia. Mestilah ayah bagi tahu kan, ayah cakap dia yang uruskan. Cerita ni, kau lagi tanya adik. Takkanlah aku kau lah kau je. Kau lah kau Along. Sekarang aku tak sabar nak tambah produk aku juta-juta ni. Kan, Along kan? Along kan kau. Jangan dengar cakap aku. Minum. Bismillah. Jangan lupa subscribe kepada YouTube channel Aida Production. Tekan like dan subscribe. Komen, like, subscribe di Aida Production YouTube. Okay, semasa saya dapat skrip ni, saya study karakter itu, study karakter depan, dan juga saya ada juga bertanya dengan producer bayangan dia macam mana tentang karakter ni, dengan abang director kan saya tanya tentang bayangan karakter ni, dan kami ada juga buat research, kami tanya doktor macam mana pengidap kanser tahap awal, dia punya behaviour, dia punya keadaan macam mana. Jadi ada buat sikit-sikit research lah tentang karakter ni. Dan sebelum ni banyak karakter-karakter yang yang hero tu semua ini karakter yang saya rasa, cerita yang saya buat yang saya rasa heavy lah, heavy dalam movie ni. Jadi banyak mainan emosi kan, menangis, semua tanggungan yang berat aku semua sampai dia sakit kanser. Kanser tu adalah penyakit yang agak yang bukan ringan lah kan. Jadi pembawakannya lain lah kan. Jadi saya cuba yang terbaik lah sebenarnya bang. Terus. Hei, ya Allah. Bagaimana ni? Juga licin. Adik call ayah tadi tak angkat. Ni, punya risau adik bawa kereta. Ya Allah, tak tahu nak cakap laju macam mana. Ayah pening tadi sikit. Lepas tu nak pegang dinding rasa terlepas lah. Ya. Ni ayah dah makan belum ni? Makan roti je tadi. Apa makan roti je? Dengan Abang Rama, alhamdulillah sebab Abang Rama tu memang betul-betul bagi feel tu dekat Tasha. So ternyata pun tak perlu nak nak fake ke dalam berlakon ke, sebab dalam movie ni Tasha boleh rasa Tasha betul-betul boleh merasa menjiwai watak Maya ni. So alhamdulillah Abang Rama pun banyak membantu Tasha juga. Jadi saya dipairkan dengan ayah saya iaitu Uncle Dama Harun. Satu legend ya. Agak-agak orang kata apa, memang di usia Uncle Dharma tu memang sepatutnya dah retire dah, tapi dia betul-betul nak shoot. Jadi saya pun macam betul ke Uncle Dharma ni nak shoot, saya pun macam mestilah saya nervous. Jadi bila saya masuk set, saya dah sidang, saya borak dengan dia apa semua, alhamdulillah saya dapat bayangkan yang dia tu ayah saya. Shooting telemovie Bos nak cuti bukan? Awak Hani. Itu job lepas. Okey, itu job lepas. Okey, job telemovie ayah. Cerita yang agak heavy tetapi kami tetap bercerita. Tapi tak sopan dengan Saya. Kan mulut kita heavy sangat. Haus. So okey lah, macam mana kita dengan ayah tu? Okey, hari kau betul ke ni? Rekod betul lah. Macam lah, ini sesi kita punya panggil apa? Podcast tapi no gas. Okey, no gaslight. No gaslight Abang awak mesti dah okey saya dah berapa job saya ambil ni, dia ada you je. Kan berkena itu naik. Jujur je tak ada orang tengok pun. Ini momen kita je tak ada orang tengok. Mestilah, saya je.
Jangan lupa saksikan telemovie Ayah di Salam HD Unify TV channel 113. Dan kalau korang nak tengok macam mana keadaan kami syuting behind the scene, korang boleh pergi ke YouTube. Jangan lupa subscribe, like and share. YouTube Aida Production. Ini bau kosong ni. Kau tak makan ke? Tak ada selera je. Lagipun doktor dah bagi tahu dah ubat tu memang bagi hilang selera makan. Jauhi dari dosa-dosa yang telah aku lakukan. Ayah aku tak sihat kan. Nak pergi tengok adik lagi. Kalaulah penyakit itu nak dipindahkan, pindahlah ke ayah.